Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita berlagi saya Zaza. Kali ini Zaza bersama husband. Okey. Kami berada di sini di Kopi Paste. Bukan kopi ori tapi ini original punya. Bukan kopi ori tetapi kopi paste. Nampak? Husband ni makan apa nama? Olio. Olio ni sebenarnya. Tu apa nama makanan anda? Elio, Golio, Opolio, macam senario tu tersebut. Elio, makanan pasta, yang penting pasta. Okey. Air apa? Betul. Mangga. Susu. Orange. Right. Air orange, itu fresh orange. Okey. Dan Zaza, hari ni sama dengan warna pakaian lah tentunya. Tapi Zaza nak buat magic sikit sebab dia tak warna dia. Warna dia tak, maksud Zaza tak sama dengan warna pakaian Zaza. Mana boleh, jadi Zaza kena buat magic sikit. Okey, jom kita ikut Zaza untuk buat magic sikit. Bagi warna, air ni bertukar menjadi warna pakaian Zaza. Okey, nampak beg pun dah ada warna purple. Nampak air tak ada warna purple. Jom kita Zaza untuk buat magic. Bismillahirrahmanirrahim. Magic ni bukan copy paste ya. Magic ni magic original. Okey, kacau. Ada longan tau, leci. Ni buah dia. Dekat dalam ni kacau. Ramai juga yang ada kat sini. Mereka dengan aktiviti mereka masing-masing. Tak apalah, kita tak perlulah ambil gambar mereka kerana masing-masing sibuk dengan aktiviti masing-masing. Baik, kita ambil gambar kita saja. Okey, air Zaza dah bertukar warna purple. Magic kan? Daripada putih, kita tukarkan dia menjadi warna purple bersama dengan warna pakaian. Macam tadi, Zaza dah minum air extra Josh anggur. Hari ni kita minum air blackcurrant longan. Sekarang awal je. Okeylah, sementara menunggu makanan Zaza, iaitu fish and chip siap. Kita tunggu sebentar lagi. Okey. Kita boleh tengok perkataan. Di sana. Okey, kita berada di sini. Okey, dia dah hantar. Okey, thank you. Ni fish and chip. Mungkin dia pergi ke laut ataupun ke sungai untuk mengambil ikannya. Terlambat sikit.